OnlyFans influencer mati selepas bersama Namewee. Penyanyi rap tempatan Namewee direman 6 hari bagi membantu siasatan berhubung kematian seorang influencer Taiwan di dalam bilik air sebuah hotel di Jalan Conley di ibu kota 2 minggu lepas. 3 hari lepas, polis klasifikasikan semula kes sebagai kes bunuh. Namewee ataupun nama sebenarnya Wee Meng Chi berumur 42 tahun dan akan bersama PDRM untuk 6 hari sehingga 10 November 2025 untuk membantu siasatan kematian warga Taiwan tersebut. Iris Xie Yun Si ataupun Nurse Goddess yang berumur 31 tahun sebelum ini aktif dengan akaun Instagram dan OnlyFans. Akaun IG-nya kerap ditutup oleh platform kerana ada unsur menawarkan layanan seks. Menurut laporan, penyanyi rap tersebut adalah orang terakhir yang dilihat bersama Iris. Kali pertama Namewee ditahan pada hari insiden 22 Oktober, polis menjumpai 9 pil biru yang disyaki ekstasi. Ujian air kencing mendapati Namewee positif untuk dadah, amfetamin, methamphetamine, ketamine dan THC. Dadah yang membawa kematian dan perubahan polisi mengatasi ancaman dadah seluruh negara. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM bercadang minggu ini untuk menilai semula polisi membuat pendakwaan jenayah terhadap mereka yang memiliki dadah. Timbalan Menteri Kesihatan Lukanisman Awang Sauni berkata penekanan tidak seharusnya hanya pada penguatkuasaan undang-undang tetapi perlu merangkumi pencegahan, rawatan, pemulihan serta sokongan komuniti secara berterusan. Kata Timbalan Menteri, data daripada AADK, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, jumlah penyalahguna, penagih dadah dan bahan adalah seramai 192,857 orang pada 2024. 60% mereka bawah umur 40 tahun. Penasihat Yayasan AIDS Malaysia, Profesor Dr. Adiba Kamruzaman merasakan pendakwaan kriminal terhadap mereka yang hanya bergelar pengguna tidak membantu usaha untuk memulihkan ketagihan mereka. Pada masa artis-artis terlibat dengan penggunaan dadah yang mengakibatkan kematian di hotel mewah Kuala Lumpur, permintaan untuk melembutkan hukuman untuk pengguna-pengguna dadah mungkin tidak akan dapat sokongan menyeluruh di Kabinet maupun di Dewan Rakyat. Tetapi arah tuju di kebanyakan negara maju adalah untuk pemulihan dan bukan memenjarakan mereka yang mengambil dadah. Arah mana Malaysia akan pilih? Itu untuk rakyat tentukan.